Bean Tarts. Ramai orang fikir Singapura cuma satu pulau bandar, tapi tahu tak? Sebenarnya ada 64 pulau di Singapura. Ada yang kecil dan tak berpenghuni, yang lain jadi tempat pangkalan tentera, hidupan liar tropika dan juga pantai tersembunyi. Pulau paling besar dipanggil Pulau Ujong. Inilah tanah besar Singapura yang kita kenal sekarang. Tapi dulu, Pulau Ujong nampak sangat berbeza. Penuh dengan hutan, sungai dan kampung sebelum bangunan tinggi dibina. Pulau St. John's dulu pernah jadi stesen kuarantin dan juga penjara. Tapi sekarang, ia tempat percutian yang tenang. Pulau Kusu terkenal dengan kuil dan kura-kura gergasi. Dan setiap tahun, ribuan orang datang berziarah. Beberapa pulau seperti Pulau Ubin ada babi hutan, hutan bakau dan kampung lama. Dari sejarah yang tersembunyi ke alam semula, jadi yang hebat, pulau-pulau Singapura penuh kejutan menanti untuk diterokai.